Takut nak simpan emas sebab takut duit habis. Okey, hati-hati kalau anda belum ada simpanan emas dan takut nak beli emas, paras kewangan anda dalam bahaya. Saya baru je habis live ni. Banyak soalan daripada live saya tadi yang bertanya tentang boleh ke jual balik emas tu? Boleh tak tukar balik emas tu jadi duit dengan kadar segera? Jawapan pendek dia boleh, jawapan panjang dia jangan. Kita tak boleh beli hari ni, besok nak jual, bulan depan nak jual. Even kalau setahun kemudian nak jual pun sangat-sangat tak sesuai. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli pesan, kalau kita nak simpan emas ni, biarlah kita agihkan duit tu dengan betul. Sebagai contoh, kalau gaji anda RM5,000, anda boleh asingkan 10% je dalam bentuk emas, iaitu RM500. Hari ini RM500 bersamaan dengan 1 gram emas. Okey, so ini antara contoh 1 gram emas dan anda boleh kumpul dekat dalam akaun Emascap. Setiap bulan menabung. Kalau cukup 4.25 gram, boleh ambil 1 dinar pula. Ini nilainya RM2,100. Emas ni anda kena tunggu 2 ke 3 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab emas kalau kita jual akan ada kadar spread, iaitu profit margin yang public gold ambil. Ataupun mana-mana syarikat emas ambil lah. Di public gold spreadnya 6 ke 9%. Dengan kenaikan harga emas 10% setiap tahun, tolak dengan spread, after 2 tahun memang kita nampak keuntungan dia. Dan yang paling penting, lepas 2 tahun juga, let's say anda nak buat akikah anak, anda boleh guna balik emas ni. Atau anda nak buat hantaran, anda boleh guna 10 dinar ni. Emas adalah duit. Jangan takut untuk menabur emas. Mulakan segera sebab ramai yang menyesal bila tak mula awal. Boleh isi borang biru dan rujuk pin video saya untuk mula terus menabur emas. Nanti saya akan bantu anda sehingga anda capai 10 dinar yang pertama. Boleh follow.